Kalau anda nak menyimpan emas, nak elak kena tipu dengan pelaburan emas ni, anda kena make sure beli emas dapat emas fizikal. Kalau tuan-puan beli emas tak dapat emas fizikal, anda kena hati-hati sebab mungkin anda risiko kena tipu. Sebab emas ni tuan-puan, dia kena beli emas dapat emas. Dan tuan-puan kena ingat emas tak ada dividen, emas tak ada pendapatan. Tolong dengar. Kalau tuan-puan tak nak kena tipu, tak nak rasa pengalaman yang perik, kena faham simpan emas tak ada dividen. Simpan emas tak ada pendapatan. Tuan-puan nak dividen, pergi melabur dekat ASB, tabung haji ataupun unit trust. Kalau tuan-puan nak pendapatan bulan-bulan, pergi beli rumah dan buat sewa. Emas tak ada pendapatan. Kalau ada orang yang menjanjikan emas pendapatan, lari cepat-cepat, lari jauh-jauh, tuan-puan mungkin akan kena tipu. Kalau tak percaya, silakan. Sebab kita dah tengok banyak tuan-puan daripada zaman Tok Belagak tu sampai ke hari ni, tak pernah hilang orang yang buat scam tentang emas ni. Jadi kalau tuan-puan tak nak dengar, nak cepat kaya, tak ada ilmu, tuan-puan terciduk nanti, tuan-puan tanggung sendiri. Jadi make sure beli emas dapat emas. Kalau tuan-puan rasa video ni bermanfaat, boleh share dan tag kawan-kawan. Nak belajar simpan emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, anda boleh isi bet biru di bawah, nanti saya bantu.